Alhamdulillah, hari ini kita sama lagi pengajian ilmu berkenaan tentang akidah, berkenaan untuk bagi memperkemahkan pegangan kita, pegangan ahli sunnah wal jamaah dalam diri kita, bagi kemah, bagi kejap, tak suri ada syak, tak suri ada zon, tak suri ada wahai semua yang yakin 100%. Kita akan sambung. Dan pada minggu lepas kita belajar dah berkenaan tentang wajib akal, mustahil akal, apa ni, harus pada akal. Kita belajar dah secara ringkas lah, secara ringkas. Amba tak terus secara dalil lah, tak terus secara dalil. Amba teruki kepada kitab bukan cakap mana tu. Kalau terus dalilnya takutnya tak faham. Tu. Oh, pendengar lah tak fahamnya. Habis. Jadi kita kena faham lah, bila kata wajib akal ni ada 3 lah. Bila kata hukum akal ya ada 3. Wajib akal, mustahil akal, jaiz akal. Wajib akal ni dia kena kepada zat Tuhan, kena pada sifat Tuhan, kena pada sifat bagi Nabi. Kena 3 perkara tu lah wajib pada akal. Contohnya misalnya sifat Tuhan, contohnya ada Tuhan tu, kita nak hukum kan? Kita kena hukum dia wujud. Apa wujud tu? Iaitu sungguh sengoti ada. Kena bagi kejap hati hukum kan? Hukum wujud tu ke apa? Hukum bagi apa ni? Ada Tuhan tu hukum kan? Hukum wujud. Wujud tu ke apa? Wajib sengoti, tak terima tak ada. Maksudnya ada Tuhan tu tak terima tak ada. Kena sungguh sengoti sungguh. Tu bahasa istilah-istilah lama lah. Jadi kita kena apa ni? Kena pakai kemah katanya. Tak boleh nak terima kalau tak ada Tuhan. Kena apa ni? Kena apa ni? Kena pakai sungguh-sungguh dalam hati kita. Wajib kita kena kata sungguh sengoti bahasanya ada Tuhan tu. Tu panggil hukum akal. Panggil nak hukum kan? Panggil hukum tu, hukum nak panggil kau. Hukum tu ada tu itu hukum apa? Hukum wujud. Sungguh sengoti tu. Lepas tu tak terima tak ada. Lepas tu nak panggil ke apa? Wajib pada akal. Panggil tu dia dipanggil wajib pada akal. Lepas tu mustahil pun kita nak kena itikad juga. Mustahil tu nak itikad juga. Mustahil tu kita nak kena itikad. Tapi kita tak boleh nak kata kau ni tak senoti, tak sungguh, tak terima kata ada. Berlawan dia tadi. Tu kita kata sungguh senoti, tak terima kata tak ada. Faham tak? Tadi tak terima kata ada. Maksudnya tak ada Tuhan. Tak terima kata ada. Faham tak? Nampak tak? Tu hamba sikit-sikit lah. Nampak dah mata cerah dah tu. Mata cerah dah. Tu. Hamba tak dalil-dalilnya. Hamba tak bahas dalil sebabnya apa? Takut bahas dalil minggu depan tak ada seorang habuk. Tinggal apa? Tinggal tu pengurusi surah saja. Iaitu Pak Wak saja. Pak Wak dengar timbalan dia. Ni. Tinggal 2 tu ya orang lain mana bercuti. Apa takut bening. Dia habis sudah. Kita baca ikut kitab gitulah. Tu habis sudah. Patu wajib juga wajib akal ni. Ya ada juga wajib akal pada zati, ada wajib akal muqayyad. Zati gapo? Bahasa dia kat mana? Ada tu tak terima dengan apa? Tak terima dengan ada hujung, ada su tak terima dengan ada awal. Itu dengan bahasa dia. Tu bahasa terjemah zati lah. Lepas tu muqayyad ni ada koi. Contohnya ada syurga, ada neraka. Tu dipanggil istilah-istilah lah. Panggil apa? Zati muqayyad bagi apa?
mutlak tu bagi apa? Bagi Tuhan saja. Mutlak ni semata-mata tu kena kepada Tuhan saja. Muqayyad ni kena ada kait. Tu. Tu secara kita istilah biasalah habis. Tak perlu tak perlu tahu pun kerana ini sebagai kawan untuk pengetahuan saja. Tak jadi pada ayalah untuk pengetahuan sahaja. Kalau nak tahu lebih kena pergi ngaji lah, kena ngaji. Lepas tu ataupun minta ustaz minta khusus nak ngaji aku tok dalil-dalil sikit. Nak bagi pencerahan dalil-dalil sikit. Tak boleh ngajar surah masjid ngari Isa ni. Bakal apa? Masa tu kena panjang. Tu habis itu. Habis. Kata musannaf. Kita masuk sifat wujud. Hari ni kita masuk sifat wujud. Kata musannifu, qala musannifu rahimah wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain. Maka tentulah, mestilah, sungguhlah, tak terima dak, tak ada ni tidak. Dok ni tidak. Bahasa Kelantan tidak. Bahasa Kelantan lorak kita pun tidak juga. Potolok ya. Tak faham lah. Faham bahasa Kelantan ah. Melainkan Abang Boleh. Abang Boleh ni kurang faham sikit. Kenapa? Orang Johor. Dah orang Kelantan kalau tak faham kena minum bodu banyak sikit. Kena makan bodu banyak. Dah. Bahkan apa? Dulu orang tani Kelantan ni sama. Gambar ni orang kata apa? Serupung. Satu negeri bahkan apa? Ada berlaku peperangan sikit, ada penyanyi dulu. Jadi Sia nak tani nak jalan nak tu asalnya duk bawah Kelantan asalnya. Tu. Kan apa? Perang Jepun dulu. Jepun mendarat sini. Tu. Habis tu. Tu tengok sejarah lah. Tu. Maka tentulah sengoti Tuhan kita itu wujud ada yang bersifat dengan sifat wujud. Tu. Gapo wujud tu? Artinya wujud tu. Artinya wujud tu ada Tuhan. Ada tu. Jadi kita dalam itikad kita kena kata ada Tuhan. Kena apa ni? Kena itikad bahasanya Tuhan tu ada. Akal kita nak ukur kan? Sungguh ngoti tak terima dok, tak terima tak dok. Tak terima tak ada sifat wujud tu tak boleh nak terima. Akal kita boleh terima. Lepas tu kalau nak tak terima tak terima sifat wujud tu, lagu mana alih ni boleh ada? Lagu mana makhluk sekalian makhluk ni ada? Takkan mari tiba-tiba. Misalnya kita lah ni. Kita mari ko perumo. Takkan kita tak ada mak ayah, tak ada siapa-siapa. Ada lahir kita ni ada mari daripada kau mana. Tu secara majazi lah. Pada hakikatnya Tuhan juga menjadikan kita juga tu. Takkan alih ni maksudnya langit bumi ni awal semua tu mari tiba-tiba tak ada siapa menjadi. Tak boleh terima. Tak boleh terima akal kita tu. Tu kena ada menjadi. Lembu berak tahi tu tengah jalan, contohnya kita pergi jalan-jalan tu ada tahi lembu. Ada tahi. Takkan tahi tu mari duduk saja situ. Mesti ada nanti. Takkan mari tahi ada tiba-tiba mari duduk situ. Faham tak? Maksudnya takkan tak ada tuan. Mesti ada tuan dia. Je. Habis je. Habis. Kenapa? Kau? Macam apa bunyi suara Ustaz? bunyi suara. Habis. Dah. Adapun ada makhluk ni. Ada makhluk kita ni ada ni. Bukan wajib pada akal. Harus pada akal.
Tuhan nak menjadikan kita ataupun tak menjadikan. Kalau tilik kepada diri kita semata-mata, tilik kepada diri kita ni, ada kita ni harus pada akal. Tapi tilik kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, ada kita tu wajib juga, wajib aridi. Wajib aridi. Bukan wajib zati. Bukan agama ni, bukan mesti ada kita ni. Kalau mesti ada tekanan bagi Tuhan. Padahal Tuhan menjadikan kita ni bukan ada tekanan apa-apa. Dia kehendak nak menjadikan kita. Tak ada siapa yang boleh menekan Tuhan nak menjadikan kita ataupun nak meniadakan kita. Tak ada siapa-siapa boleh menekan dia. Tu faham? Tu. Jadi ada makhluk ni, ada kalau tilik pada diri makhluk tu sendiri, asalnya ialah arus pada akal. Tilik pada makhluk tu sendiri. Ada makhluk diri pada makhluk tu sendiri harus pada akal, panggil dia. Boleh terima, boleh jadi Tuhan boleh menjadikan kita, boleh jadi Tuhan tak menjadikan kita. Tapi tilik kepada janji Tuhan, kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, ada kita ni panggil apa? Wajib aridi. Contohnya mati kita. Contohnya mati kita. Tu kawan ni, mati kita tu harus sahaja pada akal. Harus sahaja pada akal mati kita. Tuhan boleh juga nak menjadikan kita ni tak mati-mati. Duk atas dunia sampai bila-bila. Boleh juga. Tapi kenapa? Tuhan kata tiap-tiap insan akan menemui kematian. Jadi itu dipanggil apa? Wajib aridi. Bukan wajib akal. Wajib akal kena 3 kali saja. Kena kepada zat Tuhan, kena zatil wajibul wujud, zat Tuhan, zat wajib ada, wajib sungguh, senoti tak terima tak ada. Tu wajib kena pada zat Tuhan, kena kepada sifat Tuhan, lepas kena pada sifat Nabi. 3 kali tu je wajib pada akal. Orang itu kena kalau mungkin tu kena kepada harus pada akal. Secara kita nak faham mudah-mudah. Ya ada istilah lagi. Ada yang muqayyad, ada yang zati, ada mutlak, ada macam-macam. Tu tak perlu nak tahu tu. Ambo tak teranglah. Tapi ada lagi dalam tu. Takutnya wasah ke pun kita tak kemah. Dia dalam pun tak kemah lagi. Tu lemah jadi dia. Tu. Tes itu. Jadi bila kita mati kita tu nak membangkitkan kita, nak bangkit kita atas dunia, bangkit kita di pada masa. Hukum apa situ? Harus pada akal. Kalau tilik pada diri dia tu nak bangkit tu, tilik pada bangkit saja. Diri bangkit pada masa tu, lepas daripada kematian tu, itu harus pada akal. Tapi tilik kepada tilik kepada firman Allah, sabda Nabi, katanya setiap orang yang mati akan dibangkitkan daripada masa, maka itu dipanggil wajib aridi. Wajib yang baru datang. Kenapa? Sebab ada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada firman, maka tak ada firman tu, maka harus pada akal. Tapi kan ada firman lah. Jadi siapa-siapa yang mengingkarkan, sesiapa yang mengingkarkan pada janji Tuhan tu, pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kupus mata-mata. Tapi kalau dia tilik kepada diri dia tu, tak ada masalah. Tilik pada diri dia. Tu faham? Tu habis itu.
Pada ada Tuhan ni. Ada Tuhan ni. Ada Tuhan ni. Ada yang zati. Ada yang terasing daripada diri. Maksudnya tak berhajat daripada mana-mana. Ada Tuhan. Lepas tu ada makhluk ni. Ada yang tak terasing daripada diri. Kenapa? Kerana makhluk ni berhajat kepada yang menjadikan dia. Kita ni berhajat. Berhajat kepada orang. Berhajat kepada Tuhan. Jadi ada kita ni. Ada yang ada tak terasing daripada diri. Tak terasing maksudnya tak boleh, tak lepas daripada orang. Tak lepas daripada yang menjadikan. Tak boleh mari tiba-tiba duduk atas dunia ni. Kita mesti ada yang menjadikan kita. Tu. Jalan tubik daripada perut mak ayah tu, itu jalan asbab sahaja. Jalan asbab. Tapi kalau tilik kepada kawan ni, tilik kepada sifat kudrah. Tilik kepada sifat kudrah tu, tilik kepada kawan ni, tilik ke hakikatnya. Hakikatnya ke apa? Hakikatnya Tuhan menjadikan kita ni keluar daripada perut mak kita juga. Bukan hakikatlah dari segi pegangan kita ni, Tuhan yang menjadikan kita keluar daripada perut mak kita. Tu. Melalui jalan asbab sahaja. Tu habis itu. Tu. Faham itu? Habis itu. Dengan kita sambung. Dengan tentu sungguh, tentu sengerti ni, kita lihat ada benda hak dia menjadi. Seperti tanaman-tanaman. Seperti tanaman-tanaman kita. Seperti buah-buah. Seperti buah timun. Tentu kita tidak terima kata mari dia jalan batenya, kerana batik itu kecil. Tu. Dan buahnya besar. Dan tidak terima juga mari di dalam tanah, kerana tidak geronggon tanah itu. Tu. Faham tak? Maksudnya timun tu bukan mari daripada batik tu. Ada yang menjadikan dia. Bukan mari bakal nak kira timun tu tubik besar gitu. Siapa biasa tebek tanah timun, tubik besar tu, dia bukan mari daripada batin, tapi melalui jalan asbab sahaja. Melalui jalan asbab tubik ke batin, tapi asalnya bukan mari ke batin. Nak dengar sahih timun dengan batin tu beza jauh. Tak boleh terima kata mari ke batin tu. Tu habis itu. Dan tidak terima juga nak jadi dengan sendiri. Tak terima juga nak kata timu tu mari dengan cara dengan sendiri. Mari dengan tiba-tiba timu tu. Mari kok batik, mari tiba-tiba duduk situ. Tak ada siapa cara, tak ada yang menjadikan tiba-tiba mari duduk situ. Tak boleh terima. Mesti ada yang menjadikan dia. Mesti ada orang tak menjadi asbab lah. Menjadi siapa? Mesti pak mak kau ginan-ginan je tak aneh-aneh. Tumbuhlah timu tu. Keluarlah timu kok batik tu. Tu. Habis itu. Tu. Kerana timu itu belum terbit itu, tidak ada, maka tak ada dia itu, tidak terima kita tu. Nak kata jadi tukar yang menjadi timu itu. Tu. Ya begini. Ada tu. Ada kawan ni macam dia. Macam kawan ni mentar lagi. Tu. Tu. Kerana timu itu belum terbit itu, tidak ada, maka tak ada dia itu, tidak terima kita nak kata jadi tukar yang menjadi timu itu. Kalau begitu, tentulah ada tukar yang juru buat timu itu. Maka itulah Tuhan sekali alam. Faham tak? Maksudnya takkan mari tiba-tiba timu tu takkan mari kok keluar kok tu. Mari kok keluar batas soha. Tak terima keluar kok batas tu.
Lepas tu tak akan mari tiba-tiba timu tu keluar daripada tanah. Tanah mari keluar daripada tanah. Pada tanah tu tak geronggung pun. Maksudnya tak bulat tak apa. Mari keluar kok tanah tu. Tak boleh nak terima. Lepas tu mari keluar, mari orang tukar juru buat tu buat. Tak terima juga. Mesti ada yang menjadikan dia. Siapa? Tuhan juga. Ya buat kiasan makhluk lah. Tu. Macam gini lah. Macam muda-muda. Kita nak muda-muda. Nak misal muda. Contohnya, ada kita pergi jalan tu. Tengok tahi. Tengok tahi tu tengah jalan. Tahi tengah jalan tu. Kita tengok, kita berhenti motor, tengok tahi. Kita tengok tepi. Tengok tahi. Ni mesti ada lembu ni. Mesti ada lembu tahi ni tahi lembu. Tak akan tengok tepi tak ada lembu. Tengok tu tak ada lembu. Tak akan tahi tu mari tiba-tiba mari lahir sini. Mesti ada lembu dekat-dekat situ. Bukan mari tahi tu mari tiba tubik kat tanah kau ni. Tanah yang menjadi kedak. Mesti ada yang kau ni buat keluar daripada tahi tu. Tu pesen tu. 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 Adapun kita tahukah Tuhan itu namanya Tuhan itu Allah Ta'ala. Dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Secara mudah-mudah nak wi fahamnya. Nak wi itikad kita mudah lah bagi orang kampung. Lagu mana? Bagi kita orang kampung ni, nak itikad lagu mana? Tuhan tu ada Tuhan tu. Sebelum adanya tiap-tiap sesuatu mungkin. Ada Tuhan tu. Sebelum ada tiap-tiap satu mungkin. Faham tak? Sebelum ada makhluk ni lah. Sebelum ada makhluk, Tuhan ada dah. Tapi ada Tuhan tu, dengar tak ada mula, tak ada permulaan bagi dia. Tu saja. Tu saja itikad kita mudah-mudah. Untuk bagi orang macam kau ni itikad untuk kita lah, untuk orang awam. Tu. Dalil mana? Alih ni lah. Tu ada alih ni lah nak menandakan adanya Tuhan. Takkan alih ni mari tiba-tiba mari gak kita pejat lepas lahir daripada lahir tu tengoklah langit mari tiba-tiba. Kita pun ada jalan, kita pun ada keluar daripada jalan, ada keluar daripada rumah. Takkan alih ni tiba-tiba menjadi tiba-tiba tak ada siapa yang menjadikan. Mustahil, tak terima kita. Mesti ada. Mesti ada yang tukar menjadinya. Takkan mari tiba-tiba alih ni. Matahari tubik siang, boleh tubik tengah malam, boleh tubik malam. Matahari tubik siang. Takkan mari tiba-tiba. Tak terima akan kita. Mesti ada tukar yang menjadikan. Siapa yang tukar menjadikan tu? Allah Subhanahu Wa Taala. Tu secara mudah-mudah. Ni untuk itikad kita lah, untuk orang awam, untuk orang kampung kita ni. Tu habis dia. Dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim hingga akhir itu, maka dengar jalan Nabi cerita, bukan dengar fikir. Maka apabila kita kejak, apabila kita yakin kata ada Tuhan, ada Tuhan tu sungguh sengoti, tak terima kata tak ada tu. Maka kejak pula kata tak ada Tuhan tu. Seperti apabila kita tahu kata air itu panas, maka tahu pula kata air itu tak sejuk. Bila kata panas, air itu tak sejuk. Bila kata sejuk, air itu tak panas. Faham tak? Faham tak? Bila kata air itu panas, tak sejuk air itu. Kenapa tak? Takkan bila kata air sejuk, air itu panas. Tak panas je ayah. Tu. Kemudian apabila kita tahu
Apabila kita yakin kata tanaman-tanaman kita itu ada yang juru buat, padahalnya tanaman-tanaman itu satunya arak yang ada di situ, keduanya jirim. Arak ni apa? Arak ni apa? Sifat yang menumpai bagi jirim. Benda yang menumpai bagi jirim. Contohnya putih yang menumpai putih yang di pitu ni menumpai bagi jirim. Jirim di pitu. Warna putih tu yang menumpai bagi jirim. Faham tak? Contohnya pedah. Pedah yang menumpai di di cili, masin yang menumpai di garam, manis yang menumpai di gula. Tawa, ikan tawa numpai pada ikan. Ada ikan tawa? Ada, mana bakar dulu. Tawa yang menumpai, apa ni tawa yang masuk yang menumpai pada air. Tu tawa tu dipanggil sifat ataupun arak. Tu habis itu. Bagi sifat Tuhan, kita tak boleh nak panggil, tak boleh nak panggil arak. Tapi bagi makhluk, kita boleh panggil, sifat boleh panggil, arak pun boleh panggil. Arak pun boleh panggil. Bagi Tuhan hanya sifat saja. Kenapa? Sifat ni yang menumpai bagi zat. Zat ni kalau jirim ni apa? Jirim ni yang apa? Jirim ni apa? Jirim ni yang mengambil ruang kosong. Yang mengambil ruang kosong jirim. Faham tak? Contohnya buku ni. Buku ni jirim. Kitab ni jirim. Mengambil ruang kosong atas meja ni. Tu dipanggil jirim. Tu contohnya ni, contohnya potih. Potih ambil ruang kosong kawasan potih aja. Tu dipanggil jirim. Tu. Kena fikirlah. Tapi tak dalam hati. Lagu mana arak ni? Ambo dia tengok aja lah, tengok Ustaz kata kita gitu. Habis saja. Faham tak saja? Mudah-mudah gini lah. Arak ni sifat yang menumpai bagi jirim. Jirim ni apa? Yang mengambil ruang kosong, yang mengambil ruang. Apa ni? Yang mengambil ruang. Kita ni contohnya kita, jirim ni kita ni. Yang mengambil ruang bagi tempat masing-masing lah. Meja kursi ambil meja tu, kursi. Ambil ruang bagi tempat dia. Sama ada besar kau kecil tu atas dia. Atas diri tu. Faham tak? Dah. Habis itu. Tak faham tanya jangan senyap gitu lah. Jangan senyap gitu. Akak tanya, tak apa tanya. Tak faham tanya. Amo hari ni nak balik awal tak buat dah kali ni. Apa dah balik awal kali ni. Jangan nak nanya lah lepas nak balik tu. Nak nanya ya ni. Jangan pasal tu lah. Amo tak tuju siapa-siapa tunjuk orang Madagaskar. Madagaskar. Jangan tak mari pula. Jangan tak mari gorang ya. Selingin. Tu. Habis. Ni, dia nak kata. Satunya arak yang ada di situ, keduanya jirim. Gapo jirim tu? Yakni Taurus. Taurus. Maka tahulah kita ke depan yang keterai lah. Taurus tu apa benda? Ke depan. Maka tahulah kita bahawasanya kesemua benda-benda ada arak dan jirim itu Tuhan kesemualah yang menjadikan dia tidak kodim. Bila kata apa ni? Bila kata makhluk ni tak lepas daripada dua perkara ni. Ataupun mengambil dua-dua perkara ataupun mengambil salah satu. Tak lepas daripada dua perkara ni. Jirim dengan arak. Kalau kita faham molek-molek jirim dengan arak ni, kita tak akal apa ni? Tak akal apa ni? Mensifat kita sifat baharu kepada Tuhan. Dah.
Tak boleh terima. Bila kita faham benda ni. Pada sifat mukhalafah nanti ambil teranglah sebut sedikit. Tu. Bila kata bila ada jiring arak ni, bila kata setiap makhluk ada jiring arak, maka benda tu tak qadir lah. Yang qadirnya hanya Tuhan bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan segala sifatnya. Tu. Habis itu. Jika benda itu dahulu daripada tok nenek kita sekalipun, tak boleh nak terima juga. Wallahu a'lam. Habis itu. Faham situ? Faham maksudnya? Mudah-mudah kesimpulannya, ada Tuhan tu ada dengan zati, ada dengan bahasa dia. Ada bahasa dengan apa maksudnya? Tak terima dengan tak ada dia. Tak terima dengan ada binasa. Tak terima dengan ada pemulih baginya. Tak boleh terima. Ada Tuhan tu. Ada kita ni terima bagi ada, terima apa mulai, terima dengan binasa. Mak binasa ni apa? Matilah. Binasa ni mati. Terima ada pemulai, lahir kita terima ada pemulai. Tu bagi makhluk. Bagi makhluk bukan kita sajalah, bukan manusia ya. Semua benda lah. Ada pemulai, ada hujung. Tu. Dikatakan apa ni? Syurga kekal tu ke dia lah. Syurga neraka kekal tu panggil apa? Kekal yang hari ni, bukan kekal yang zati. Boleh kalau pada kenapa janji Tuhan kata syurga ni, Nabi kata syurga ni kekal. Maksudnya tak binasa dia. Ada berapa yang Tuhan tak binasa pada hari kiamat nanti. Ada berapa makhluk tu tak binasa. Antaranya lumafu ke apa tu. Kenapa? Ada sabda Nabi. Tu. Bila ahyak manusia kekal manusia dalam syurga, kekal manusia dalam neraka tu. Siapa tak ada hujung tu? Itu wajib akal pada wajib aridi. Bukan pada zati. Tu. Habis itu. Nampak dah dia tengok je tu. Tu. Habis itu. Tu. Ada game kan situ? Ada. Tu. Dan tentulah padi tak kelihatan pakai tepi mata lepas. Gorang. Dan tentulah sengoti Tuhan itu qadim. Faham situ lah. Jadi itikad kita je. Itikad bagi akidah kita lah ke mana? Wajib ke atas kita ni, ke atas tiap-tiap orang mukallaf ni. Ni itikad kita kena faham molek lah. Tiap-tiap orang mukallaf ni kena tahu serta pula kena itikad dalam hati lah. Kena tahu, kena tak. Kita tahu dah sebut sikit adil lah. Secara ringkas, secara mudah nak fahamnya. Pegang putus dalam hati. Maksudnya pegang kejap, yakin sungguh-sungguh. Tak boleh nak terima. Tak boleh terima syak, tak boleh terima zon. Dalam akidah ni, zon pun tak boleh terima. Dalam syariat boleh terima, dalam zon. Untuk zon boleh terima dalam syariat. Tapi dalam akidah tak boleh terima langsung. Dalam hati ada Tuhan tu sungguh. Tak ada Tuhan tu tentu tak sama sekali. Ada Tuhan tu sungguh. Tak terima kata tak sama sekali. Tak terima tak ada lah. Terima tak sama sekali tu maksud tak boleh terima langsung kata ada Tuhan tu. Tu dalil mana? Dalilnya alin ni. Takkan alin ni mari tiba-tiba yang tak ada yang tukar jadi, tiba-tiba mari di atas muka bumi ni. Tiba-tiba kita tengok tu langit ada dah. Takkan menjadi gitu. Padahal setiap makhluk pun ada yang tukar, ada jalan dia. Ada jalan asbab dia. Takkan langit tu mari tiba-tiba. Tak boleh terima akal kita. Mesti ada tukar yang menjadi. Ada tukar juru buat. Siapa tukar juru buat? Tuhan lah. Habis itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nak sama ya? Ada ya?
Ada yang nampak nengu. Ai kami hamba pergi gan. Kau ye. Gah? Kau ye. Beli dah tiket. Hamba beli mari dulu. Tiket tiket hamba pukul 1 duduk sampai pukul 2. Pukul 2 sampai pukul 6. Duduk dalam wayah aja. Bak dua cerita. Gayung dengan Blue Brother. Segang. Bak lama dah kita nak pergi bak minggu lepas nak pergi tak boleh habis tiket. Minggu ni. Lepas tu bulan ni tu ada apa ni? Raya haji mungkin hamba pergi Langkawi tu. Raya haji. Hamba nak pergi Peliman nak tengok 5 Langkawi. Tengok 5 Langkawi tengok 2 bulan. Tak ada juga. Bak pun tak cuti lagi. Kita pun nak tak cuti, kita tak boleh tinggal. Ngajar boleh tinggal. Ngajar boleh cuti. Ngajar boleh cuti maksudnya kawan ni ngaji tak boleh tinggi, tak boleh tinggal ya, rugi. Kita kalau tak tapu tak comel. Tu. Tu. Bulan ni insya-Allah. Gaya haji bulan apa? Bulan ni ah. Berapa bulan? 7. 8. Mungkin 9 tu. Bak pun nak cuti seminggu, 2 minggu rasa. Amum 9 tu mungkin pergi Langkawi. Duduk 2-3 hari 4 hari, bila-bila buat hijau, bukan pergi derak aja, bila-bila buat hijau. Ada urusan. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Nak baca kitab baik kau? Nak baca kau? Kalau nak perabi lagu mana? Nak lagi masih? Ya? Tapi kata nak klik banyak. Amo nak klik banyak maksudnya amo tak sibuk Bukan nak klik banyak. Nak klik kalau nak lagi bukan maksudnya siapa kau ni siapa pukul 11 dak lah. Nak tanya sini. bukan nak kata kau orang tak. Jangan serati Jangan serati. Amo tak kata apa-apa. Siapa dia duduk tanya sekarang? Gak? Siapa dia yang duduk tanya? Tu kau ni orang Madagaskar. Bukan orang sini lah, orang Madagaskar. Orang jauh. Bukan orang sini. Nak baca sih? Biar ke? Oh, dia tak suka dia. Biar. Poti nak balik dia. Nak balik dia. Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal ni belakang. Kita nak tutup ni. Nak kau cibik ya? Tutup. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah. Allahumma aftah alaina futuhal harif bi hikmatik wa anshurna alaina rahmatik wa barik lana ma nasina fa azalna lil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amin.